Hmm. Okay. Pe- Perhimpunan minggu Perhimpunan. didadakan di Darwish. Sekejap. Tadi terputus dekat sini, Darwish. Mingguan. mingguan Betul. Seterusnya. didadakan di sekolah jago. Okey. Diadakan di sekolah Jagu. Okey. Jadi dekat sekolah Jagu ni setiap hari Isnin dia akan buat perhimpunan. Okey. Okey. Jadi seterusnya yang kedua. Ui menyanyikan lagu negara, negara, negaraku. Mereka pen, pe- pendiri tangan. Berdiri. Te. Teng- Tangan. Geh. Ke. Geh. Ke. Tegak. Tegak. Okey. Jadi murid-murid menyanyikan lagu. Lagu apa ni, Darwish? Lagu Negaraku. lagu Negaraku. Okey. Sama tak dengan Darwish dekat sekolah? Kalau nyanyi lagu Negaraku, kita kenalah berdiri Tegak. tegak. Okey. Tak boleh berlari-lari, tidak boleh berjalan, tak boleh gerak-gerak. Okey. Kena berdiri je tegak macam ni. Supaya kita, sebab kita menghormati lagu negara kita. Okey. Okey, seterusnya. Apa terjadi? Nombor 3. Cuba Darwish baca. Mereka tidak membuat Berbual. pe- berbual semasa guru besar berupacara Sekali lagi. bes, Beru. ber, berucap Betul. yang penting. Lagi sekali. Ini. Sekejap, cikgu besarkan. Ni, Darwish. Ini. Darwish. Jagu. Lagu warna cata maklumat yang penting. Okey, lagi sekali yang ini. Maklumat. Maklumat. Ya, yang penting. Okey. Jadi semasa guru besar berucap dekat depan, murid-murid tidak berbual. Maksudnya tidak bercakap-cakap lah, kan? Sebab kita kena dengar apa yang guru besar ni nak cakap. Dia nak ucap apa, kan? Dan jago ni pun pada masa yang sama dia mencatat maklumat yang penting. Ataupun semasa perhimpunan kan nanti akan ada guru-guru yang berucap, kan. Dia akan bagi tahu informasi yang penting. Jadi kita tak boleh bercakap. Jadi kita kena dengar je semasa perhimpunan. Okey, okey. Yang terakhir nombor 4. Apa terjadi ni, Darwish? Hmm. Kejap Darwish Dia tergerak pula. Kejap ni. Okey. Ini Darwish. Darwish, dengar ke cikgu yang ini? Ini Darwish. Alamak. Sekali lagi Darwish.